Hai semua, hari ini impian nak feature sebuah kediaman yang cantik, rumah teres 2 tingkat berkeluasan 4,000 kaki persegi, berkonsep moden contemporary. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Salam, hai Impiana, cepat masuk. Wow, cantiknya rumah. Terima kasihlah sudi terima kunjungan Impiana kat rumah ni. Okey, boleh kongsikan sikit mengenai rumah ni? Okey, rumah kami ni rumah teres 2 tingkat. Corner lot lah, saiz 4,000 square feet. So rumah ni ada 4 bilik dan 3 bilik air. Asalnya kami tak ada konsep, tapi bila dah buat ni dia jadi macam, saya rasa lebih kepada modern contemporary lah. Okey, ada tengok juga cantiknya. Cuma ada orang kata kat situ ada hidden door dia. Ada di sebaliknya tu. Dekat sini. Okey, jom kita tengok, jom. Bawa lah kita tour rumah ni. Okey. Dia kita buat pada panel board. Nampak macam wallpaper kan? Tapi wallboard ni dia kebaikan dia lebih tahan lasak lah daripada wallpaper. So kat sini memang hidden door lah. So kat sini boleh masuk ke, so guest room ke sebenarnya tu? Masuk ke guest room. Okay, selain daripada pintu kat sini, kita ada pintu lain lagi yang tersembunyi sebenarnya. Okey, jom. So kat sini nampak macam tak ada pintu kan, fluted. Tapi sebenarnya kat sini adalah pintu store. Okey, kalau tengok rumah ni memang high ceiling. So antara sebab lah kenapa kami beli rumah ni. Sebabnya memang ceiling dia tinggi dalam 20 kaki. Dan sebabnya bila kita masuk tu memang nampak ruang yang luas. Luas dan lapang lah kan? Luas dan lapang. So vibes dia pun nampak lain sikit lah. Masa masuk rumah ni, keutamaan dia memang kita fokus dekat bahagian ruang tamu dululah. Lepas settle ruang tamu, baru kita buat ke ruang makan dan seterusnya ke bahagian dapur. Okey, kat sini kalau tengok tinggi ni nampak macam marble kan? Tapi sebenarnya dia bukan marble, dia laminated wall panel. So kat sini dia ada texture sikit lah. Kat sini kan ada texture sikit. So boleh, kalau ni memang kayu lah. Memang pasang full height lah. So memang pasang full height sebab nak nampakkan tinggi tu kan. Okey, ini dining area kami. Tapi ini lebih kepada formal dining area lah. Sebab selalunya kalau macam ada pada hari raya ke, memang untuk guest ke, memang kita pakai yang ni lah. Cuma kalau untuk family, memang kita pakai yang kat sini lah. Nak breakfast ke, nak makan ke kat sini. Dan kalau kat sini, kalau kita boleh tengok, memang ada satu lagi space. Kalau asalnya kat sini memang kat sini adalah dry kitchen. So dry kitchen tapi kita decide tak buat dry kitchen kat sini. So fokus semua kat belah sana. So kita ubah kat sini jadi satu healing space lah. So kat sini kita taruh macam bangku, bench, ada storage juga. Ada bench, ada storage kat bawah ni. So kat sana ada sinki untuk guest basuh tangan ke, tak perlu pergi dapur lah. Yang paling best dia berlatar belakangkan pokok-pokok lah. Kat sini lah, macam kalau nak minum kopi ke, nak lain selain daripada kat luar, kalau nak kat dalam rumah, kat sinilah tempatnya. Selalu minum kopi ke, nak main gitar ke, kan. Asalnya sini adalah bilik air, toilet dan juga bilik maid dekat sebelah sana. Tapi ubah semua sebab nak dapur yang luas lagi. Jadi kita pecahkan jadi sini ruang untuk makan lah, kita buat bar stool kat sini. Lepas tu sana tempat storage barang-barang makanan lah, barang-barang kering, storage kat sana. Dan kat sini yang kalau bar ni, jadi kita pakai material quartz stone lah. So lebih tahan lasak lah. Sama juga macam material yang kita pilih untuk dekat dapur basah. Kalau tengok semua ni je full height kabinet semuanya tinggi semua untuk letak barang-barang. Sini semua memang kita fully utilize untuk letak barang lah sebenarnya. Sebenarnya memang kalau kat sini memang idea sendiri. Memang tak pakai ID. Tapi banyak kerja sikit lah. Tapi kepuasan tu lah sebenarnya. Bila buat sendiri tu, kita tahu apa yang kita nak. Okey, boleh kongsikan perancangan masa depan? Mungkin ada apa-apa lagi nak tambah ke untuk rumah ni? Kalau macam untuk interior, so far tak ada apa-apa lah nak tambah pun. Cumanya dekat dari segi lebih memang nak upgrade laundry area lah. Laundry area ataupun area
Kat luar ni memang macam nak buat more to wet kitchen ataupun plus laundry area. Okey, boleh kongsikan favourite spot dekat rumah ni? Okey, kalau favourite spot inilah favourite spot kami memang kat sinilah tempat kami spend time dengan family, tengok TV dengan anak-anak. Memang kat sinilah, kadang-kadang budak-budak main kat sini. Tu je lah. Okey, definisi rumah untuk saya, rumah tu bukanlah hanya sekadar cantik untuk dilihat, tapi seharuslah kita ada rasa livable. Ada momen dengan anak-anak, dengan keluarga, sebab saya rasa daripada rumah lah bermulanya ikatan kekeluargaan tu. Jadi saya nak bila dengan keluarga tu, anak-anak tu seronok. Bila seronok nak balik rumah. Itulah dia salah satunya.